Item 1 dinar emas adalah item mampu milik yang Taufan boleh target sebagai simpanan pertama. Macam mana cara nak miliki 1 dinar ni bergantung kepada berapa bajet tuan-puan. 1 dinar ni berat dia 4.5 gram dan nilai 1 dinar ni adalah RM2,600. Bagi tuan-puan yang ada bajet untuk dapatkan emas fizikal, tak perlu tunggu lagi. Boleh terus dapatkan 1 dinar, bekukan sebahagian duit tuan-puan dalam bentuk aset emas. Kita akan beli 1 dinar melalui aplikasi Public Gold dan tunggu emas sampai ke rumah secara pos berinsurans. Kalau tak ada bajet untuk dapatkan 1 dinar ni, puan boleh beli emas secara ansuran selama 10 bulan atau 6 bulan yang kita sebut sebagai EPP, Easy Payment Purchase. Ianya adalah bayaran ansuran yang patuh syariah. Selesai bayar, barulah tuan-puan akan dapat emas di tangan, pos secara berinsurans juga ke rumah. Tuan-puan akan buat simpanan lebih kurang RM260. Bagi yang tak nak terikat dengan apa-apa komitmen, puan boleh simpan emas melalui akaun emas Skep Public Gold, iaitu kaedah yang ketiga. Kita menabung sikit-sikit dengan bajet serendah RM100, tuan-puan akan dapat 0.16 gram. Konsisten menabung walaupun dengan bajet kecil setiap kali gaji. Bila cukup sahaja 1 dinar 4.5 gram, arahkan sistem untuk withdraw emas dan hantar emas ke rumah. Bagi yang nak saya bantu, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio. Dan jangan lupa follow untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.